Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kepada seluruh warga Peladang, bermula daripada pegawai dan kaki tangan Lembaga Pertubuhan Peladang dan juga pertubuhan-pertubuhan Peladang kebangsaan, negeri dan juga kawasan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, mohon maaf zahir dan batin. Ramadan baru saja melabuhkan tirainya dan kita telah pun genap sebulan mengerjakan ibadah puasa Ramadan. Dan banyak pengajaran yang telah pun kita dapat kutip daripada sepanjang sebulan di bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala telah mendidik kita bukan untuk belajar tentang kejujuran, tetapi untuk menghidupkan kejujuran dalam diri kita dengan membersihkan dan menyucikan hati dan mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada seluruh umat Islam, marilah di hari yang mulia ini, saya ingin mengajak semua di kalangan kita untuk memberikan sedikit penghargaan kepada warga Peladang. Kerana makanan yang lazat yang sedang kita nikmati di pagi hari raya ataupun di sepanjang Syawal dengan rumah terbukanya adalah hasil daripada titik peluh warga Peladang. Merekalah yang bekerja bertungkus lumus di tengah panas terik matahari untuk menjaminkan kecukupan dan keterjaminan makanan di dalam negara kita. Marilah kita memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada warga Peladang. Tanpa mereka, kekenyangan perut kepada rakyat Malaysia ini tidak akan berlaku. Oleh sebab itu, marilah sesama di hari yang mulia ini kita menghidupkan sifat kerjasama di antara kita semua, di kalangan masyarakat dan rakyat pelbagai kaum dan agama di dalam negara kita. Marilah kita saling bermaaf-maafan di kalangan kita di atas segala kesilapan dan kesalahan. Kerana Ramadan mendidik kita untuk hilangkan perasaan dendam, kerana Ramadan adalah bulan kasih sayang. Marilah kita menghidupkan di Aidilfitri ini sebagai bulan kasih sayang dengan kita memberikan kemaafan kepada semua rakan-rakan dan masyarakat yang bersama yang berada di sekeliling kita. Marilah kita hidup tanpa dendam kesumat untuk memastikan negara kita ini terbina dan terbangun dengan memastikan keterjaminan makanan akan tetap bersama dengan kita. Terima kasih kepada warga Peladang. Terima kasih kepada semua. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.